Okey, kita mulakan dengan bismillah. Kita isi minyak dulu penuh-penuh sebelum kita bergerak ke arah Perak. Aku daripada Johor ke arah Perak. Destinasi pertama untuk jelajah kasih kali ni, aku nak ke Teluk Intan. Ini dia. Aku dah sampai ke Menara Condong Teluk Intan. Yang ini aku dah sampai petang sebenarnya, tapi petang tu kita relax-relax tengok sini pun sesak lagi orang. Pas makan malam, kita pergi ke Menara Condong Teluk Intan. Ini hari Isnin malam aku pergi ni, jadi tak ramai sangat lah. Macam inilah, tapi adalah juga orang yang datang-datang kan. Jadi kita adalah sesi-sesi ambil gambar sikit, buat-buat video sikit. Inilah video yang ada, yang aku tunjuk kat korang. Destinasi Teluk Intan. Aku ada beberapa tempat menjelajah ke arah Perak. Jadi korang tunggu dan korang follow Gomok Risiko untuk video-video seterusnya. Jadi korang tengok dulu. Hiburkan hati dulu dengan Menara Teluk Intan ni. Aku tak pernah sampai. Ini first time. Menara Condong Teluk Intan. Aku pergi dengan family aku berempat. Okey. Jadi kalau korang nak tengok ke mana lepas ni aku pergi, korang kena follow Gomok Risiko. Sambil-sambil tu tengok cicak dekat jam ni. Cicak pun ada kat jam tu. Ingat kan tak ada? Okey. Jom apa-apa kita luncur.